beritanya. Tapi itulah, saya nak rangkumkan balik kalau sebelum ini pembebasan pengampunan Anwar Ibrahim, bagaimana dimomokkan kepada kita bahawa inilah yang diusahakan atas inisiatif Tun Dr. Mahathir, termasuk juga kemenangan Pakatan Harapan, kerana kemasukan bersatu untuk nak menambahkan undi sehingga menang mampu memerintah negara. Nampak tak? So, itulah naratif yang dipasang kepada kita. Pada hakikatnya, macam saya kongsikan tadi bagaimana peranan Rafizi Ramli sejak tahun 2016, 17, 18 kempen dengan lori buruk, truk buruk dia tu. 3 bulan daripada 2017, 80 kempen dia pusing semua sehari 4-5 kempen, pukul 2 petang 9 pagi pergi di pelosok kampung Felda, kedai makan apa semua, ceramah kadang 10 orang dengar untuk nak menjedarkan matlamatnya, untuk nak menang pilihan raya dan untuk nak membebaskan Anwar Ibrahim yang pada ketika itu berada dalam penjara Segaturu. Kita dengar kempen dia. Tapi itulah, kita kecewa, sedih pada ketika ini bagaimana sumbangan Rafizi membebaskan oleh langsung seolah diketepikan oleh pimpinan-pimpinan pusat termasuk Presiden sendiri. Tapi apa yang kita boleh katakan pendedahan oleh Atuk ni sekarang ini sebenarnya adalah hikmah. Sebenarnya untuk kita, betul saya kongsikan bahawa apa yang berlaku pada 2018 sebenarnya adalah hasil kerja Rafizi Ramli. Nampak? So, nampak apa yang berlaku, timing dia tu. So, kita harapkan sangatlah pimpinan ni sedar sikit Pakatan Harapan, pimpinan PKR ni yang pusat ni jangan sesekali melupakan jasa, mengenepikan sumbangan Rafizi yang tak ternilai, yang tak ada siapa pun mampu menandingi kesungguhan dia bekerja kuat hanya untuk fokus dia nak membebaskan Anwar Ibrahim dan memenangkan dengan cara memenangkan pilihan raya menjadi kerajaan. Tapi itulah, orang lupa Atuk punya kerja yang menang, Atuk yang bebaskan dah. Padat muka apa kali lagi Okey.